Assalamualaikum semua. Korang semua dah bersenam ke belum hari ni? Kalau belum, jom sama-sama kita pakai kasut dan kita terus bergerak. WHO beritahu di mana 31% golongan 15 tahun ke atas tidak aktif secara fizikal. Ini amat membimbangkan kerana dengan trend ini akan meningkatkan risiko penyakit tidak berjangkit seperti diabetes. Assalamualaikum semua. Korang semua dah bersenam ke belum hari ni? Kalau belum, jom sama-sama kita pakai kasut dan kita terus bergerak. WHO beritahu di mana 31% golongan 15 tahun ke atas tidak aktif secara fizikal. Ini amat membimbangkan kerana dengan trend ini akan meningkatkan risiko penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, sakit jantung, darah tinggi, kanser dan terutamanya obesiti. Dan untuk kita mengurangkan perkara ini berlaku adalah dengan melakukan physical activity iaitu senaman. Senaman bukan sahaja dapat menurunkan trend ini, tapi dapat membantu kita untuk meningkatkan otot badan, dapat memberikan fizikal dan mental kita lebih bagus, mengurangkan stres dan paling penting dapat memberikan kesejahteraan hidup di masa akan datang. Jadi guys, jom sama-sama kita mengamalkan gaya hidup sihat. Let's go. Don't be sedentary but be physical active.